Assalamualaikum. Hari 4 hari bulan 10. Aku di jemputan rumah anak saudara aku buat open house rumah baru, Amy dan Syah. Datin jalan laju je. 370A. Let's go, kita cari rumah baru ni, kawasan baru ni, Sembawang. Dia tunjuk opposite ni bus stop. Kawasan rumah baru. Adik dia kan? Bukanlah. Macam mana? Dia dengan anak dia ni kompok. Storage. Okay, sampai. Sedang. Dia hantar tadi. Lambu. Ikut dengar suara tu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah sampai dah. Ambil video dulu. Wah. Baik. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak ambil. Apa boleh duduk bawah? Rojak. Ojak. Terima kasih. Sama-sama. The view rumah. Ha? The view. The view. Viewing. Ni dapur dia. Furniture boleh sampai? InsyaAllah sebelum raya. Raya Along malam dia. Kalau letak furniture nampak besar ni dah letak furniture lah. Oh, dia punya sama macam Ni. ni. Alright. Dua hall yang besar. Dapur. Lama Ni dengan master bedroom. Dia buat lah ni. Sama kayu dia. Balik dengan pitch. Besar. Oh, penuh weh. Memang dah. Ni, pensel juga. Penuh weh, barang-barangnya tu. Skrim ada macam-macam weh. Ada. Boleh ambil? Ya. Satu. Baik keret. Cantik-cantik ni. Bisa cantik. Apa dah? Ni island boleh. Oh boleh ni. Try. Ada makanan ni. Oh, ada mana ni? Oh. Hai, Adipat. Nampak kan. Nak makan. Okey, bagus. Terus. Makan pun dah ada ni banyak ni. Ni dah ada tapau banyak ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dorang je?
Malang kasih. Ambil apa? Ada apa lah ini? Ini kasih open house. Ini satu boleh tak? Boleh ini kan? Adjust kan? Nak macam gini? Oh. Nak kalau kuning pun boleh. Yalah, kalau macam nak buat malam kan terang sangat kan? Boleh adjust. Okey, bagus. Udah ini belum pasang lagi tempat dia punya laundry tu kan. Nama kerja dapat datang. Lagi Oh, dah ready. Oh, dah benar teman tiara kan? Tiara. Tiara tu ambil gambar. Tu ambil gambar tiara kita tunjuk tu. Jatuh. Dari ni tak berjalan. Tapi tak meletak lagi. Belum lagi lah. Kat motor dah datang dia tak ada. Ni. Gas datang ni. Sudah pusing dah. cik. Mamut, atuk. Kenapa dah pendek ni? Dah besar dah. Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menghadiri majlis kesyukuran untuk rumah baru kami yang kami tunggu selama 5 tahun. 5 tahun Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Dan juga yang basic lah untuk renovation ni, alhamdulillah lah semuanya dipermudahkan urusan kami daripada renovation, diuji semualah. Amin. Yang kedua, mak ayah kirim salam pada semua. Salam. Last minute ada kontraktor nak datang, so ayah kata kita posisi dulu lah. Okay, kita posisi dulu dan nanti ayah lambat datang. Okey. Okay, so majlis kesyukuran ni kita fikir yang simple saja lah doa selamat kesyukuran untuk rumah baru ni. Lepas tu dah kira biasalah open normal lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila hadratil abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa jami'il muslimina wal muslimati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dan kami berlindung dari keburukan rumah ini
yang ada di dalamnya. Wahai Tuhan yang berubah keadaan dengan kemuliaan dan keagungan-Mu, ubahkanlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik, dan berkatilah kami dan pemilik rumah ini dan seluruh keluarganya serta setiap muslimin dan muslimat. Jadikanlah kami dan mereka dalam pemeliharaan-Mu dari segala gangguan syaitan, manusia, jin, orang zalim, dengki, binatang buas, ular dan segala jenis binatang yang kesemuanya dalam kekuasaan-Mu. Wahai Tuhan yang sebaiknya untuk memohon, kabulkanlah doa kami dan panjangkanlah umur kami dengan iman. Berkailah kami dengan rezeki yang halal, hindarilah kami dari yang haram dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la tu'akhidhna bil ahsani wal dharra'i wa ya karim. Lahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Inna minkum ya taqabbal ya karim. Alhamdulillah, selesai. Terima kasih. Sekarang ada sedikit gangguan. Nadi ada apa? Oh, Nadi ada nasi berani ayam. Nasi berani ayam, nasi daging. Nasi ambeng. Nasi ambeng ayam, nasi kerabu daging. Tapi ada Karimpap ayam. Karimpap ayam. Lagi. Sate. Sate ada? Sate ada? Nanti kita Oh, nanti ada. Malam sate. Sate malam. Okey, sila jemput makan. Jemput makan. Jemput. Mari. Ni dah. Habis. Saya baca. Amin nak makan tak? Macam nak makan Amin. Mana topi dia? Nasi ambeng. Ada 4 macam. Apa dah? Ada ayam satu yang daging yang ayam. Kerabu. Ni Ayam. ni ayam ni daging. Ayam daging nasi berani. Ni ayam. Ni nasi ambeng. Wah, power lah. Ini nasi kerabu. Nasi kerabu Kerabu. Yang ini dia makan dulu, dia makan. Ayam daging. Ada kuah. Okey, jumpa makan ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin.
okey kan, okey. Intinya. Prop. Prop. Ada prop. Belum lagi. Prop lah kira. Lagi 4 tahun. 4 tahun lagi prop. Lagi 4 tahun boleh panggil doktor. Ha? Lagi 4 tahun boleh panggil doktor. 4 tahun Sekarang prop lah. Tak, belum lagi. Air doktor lagi 4 tahun. Ambil doktor ya. Oh doktor, wah. Ini dia, budak-budak Gen Z. 6, 7. Oh, Lato. Lato datang Lato. Oh ni, itu ni. Lato. Hai, halo mau ke sini. Malu tak ambil mana? Lato. Ayam. Prop makan prop. Masak mungkin. Ayam letak. Dah.